Okey, STFC Rawa United. Tengok bola. C FC darab siap sedia di barang A untuk U12. Daripada B Rank FC, BGFC, Super Cobra FC, SFCSS daripada B untuk U12. Pada di hujung sana di sebelah padang netball. Gol dah punya dah. Hakim Yakin. Daripada A dapat balik. Kejap balik Kim. KSFCA Sri Promoter Tabak Rawang United diharap siap sedia. SF Football Academy, CIFC Warrior, Member FC Titan Kickers, Titan Strikers diharap siap sedia. Akhirnya Kim. Ibu bapa meminta tolong jangan berada di kawasan padang permainan. Kita biarkan anak-anak kita membantu coach dan tisu saja berada dalam padang permainan. Minta kerjasama daripada ibu bapa tidak berada di kawasan padang permainan. Bola dulu Kim. Hantar. Popal baling. Tak boleh. Popal. Cari Zari. Kejar lagi. Ulur kaki. Bagi Zau. Lagi sekali. Okey, abang-abang minta kerjasama jangan berada di kawasan padang permainan. Kita biarkan anak-anak kita sahaja yang berada dalam padang permainan. Ibu bapa pantau dekat luar habis supaya padu modif dulu. Okey, pasukan yang saya sebut tadi sila berada di kawasan padang permainan sekarang. Kita teruskan permainan. Cuaca agak panas. Turun. Okey. Zari ready. Akhir ready. Turun. Tepat. Duduk belakang. Duduk. Jaga sikit. Hantar Azam. Cai. Pergi. Hantar. Pergi dah. Ambil dah ni. Klik. Bayang. Ini sini. Ada sini. Datang. Go Kim. Block dia. Boom. Ambil Kim bola. Bola Yan. Jangan sangat. Minta. Okey, untuk pada masuk Kim. 12. Super Cobra akan bermain dengan SFCSS diharap siap sedia. Selepas itu CSAFC akan bermain dengan Arowana FC. WP Junior akan bermain dengan Super Cobra FC. Rank FC akan bermain dengan Arowana FC. SFSS Sri Permata Bro. Go. Sesuai pelanan kepulauan kita untuk padang D untuk U12. Okey, kita tinggal 4 ke 5 game sahaja lagi untuk U12 kedua-dua padang ni. Akhir dulu Akhir. Okey, untuk padang A U10 kita tinggal lagi 4 ke 5 game. Sama juga padang B. Okey, selepas tamat semua kumpulan pihak Gozal membuat kiraan
berdasarkan keputusan yang diberi oleh Go Kayom, go Kayom. Keputusan dari pengadilan berlawanan adalah muktamad. So saya rasa sebenarnya kita dah boleh buat kiraan daripada kumpulan A U10, kumpulan B U10, kumpulan C U10 dan kumpulan D U10. Untuk U12, Grup A, Grup D, Grup C, Grup D. Setiap kumpulan Johan dan Johan akan layak secara automatik ke pusingan suku akhir. Cepat. Dari carta yang kita buat ni, okey. Untuk U10, juara kumpulan A akan bertemu juara kumpulan B. Juara kumpulan C akan bertemu dengan juara kumpulan D. Dan seterusnya, peranan saya pada 1, saya pada 2. Ama, sini sikit. Rapat sikit. Jauh sangat, so dapat bola. Kumpulan Minta bola. untuk U12, sama juga. Dan juara kumpulan A akan bertemu juara kumpulan D. Juara kumpulan C akan bertemu dengan juara kumpulan D. Dan seterusnya, peranan kuarter final 1 akan berlawan dengan kuarter final 3. 2 akan berlawan 4. Kita akan seliskan pada itu. Sebab final 1 akan bertemu dengan semuanya 2. Seperti jadual kita tertera di papan kenyataan. Okey, untuk makluman semua Cepat. pasukan, cik pasukan yang masuk bertanding, kita akan membuat kiraan setelah Hantar. semua perlawanan grouping 5. Okey, yang berkenaan sahaja boleh datang ke majoristri untuk kita membuat Jaga orang. kiraan. Dan pasukan mana yang layak ke pusingan seterusnya, iaitu pusingan kalah mati, pusingan suku akhir. 7. Ibu bapa tolong jangan berada dalam kawasan pada permainan. Adik-adik yang tepi padang jangan sepak bola ke dalam kawasan pada mengganggu permainan sedang berlangsung. Minta kerjasama ibu bapa jangan berada dalam kawasan pada permainan. Balik cepat. Dia laju kuat. Amar, dekat sikit, Ma. Ain ada. Balik kuat. Cepat. Kona. Kejar. Dapatkan bola, jangan ikut je. Jalan. Okey, adik-adik tolong pergi sana. Pergi sana. Okey, biar coach saja. Adik pergi sana. Ada kesilapan teknikal. Maaf coach. Tulisan doktor tu coach. Tulisan doktor. Pengadil, awak ni tulisan kosong tu macam tulisan 4. Awak dulu doktor. Bangak. Tak ada gerak bola. Relax. Tengok dulu. Shut down. Okay. Sentuh kikul jap. Good. Cepat. Balik. Ama, main sini Ama. Ayuh, tukang Ama. Syal. Ama cari main sini Syal. Banyak kau main Ama. Dapat bola dulu, minta Ma. Go Ma. Okey, untuk panas seterusnya berkaitan
Sri Permata Todak Rawat United. Zarif duduk depan dia, jangan duduk belakang dia, Zarif. FCA Sri Permata Todak Kajang DJFC CIFC naik Rawat United Sri Permata. Turun, dapat bola Hasan. Terakhir untuk U10 di Padang A. Lagi mah. Lagi. Okey, untuk Padang B. KSFC B Sungai Buloh Reyes Atletico S Titan Strikers. CIFC Warriors KSFC B Bomba FC Striker Focus. FF Sikit je mah tu. Sungai Buloh Reyes. Itu poin terakhir untuk Padang B U10. Selepas habis peranan kumpulan, pihak Melayu akan buat kiraan dari segi jaringan. Minta balik. Minta. Sebagainya. Pesan daripada pengadil permainan dan pihak Melayu adalah jemtangan. Okey, untuk Padang A U12. Amaunya mah. Lagi mah. Cantik. Ada satu pasukan tidak hadir kerana bermasa tercatat itu Tiger. Mana-mana pasukan Turun. tadi akan diberi kemenangan percuma. 3 jaringan dan 3 mata. Ini pesan yang tidak dijangka oleh pasukan White Tiger tidak dapat hadir di pada permainan disebabkan masalah kesihatan semua player beliau. Okey, untuk Padang A Body. 12. Dapat body dia Lagi PJ Selatan White Tiger tidak bermain. Kita akan terus ke anak Jun White Eagles. Serena White Eagles. Gol! STFC. Ain gol Ain. Kita ada lebih Zarif gol. Michelle gol. Aris. Hasan. Izani, ready. Cepat sikit sebab dia kurang tu. Dia kurang tu. Dia ada 4. Jangan bagi dia shoot game. Izani ready. CSA Arawana WPB Junior Cobra Right FC Arawana FC SCC SS Permata 2 Seri Permata 2 DJFC CSA FC dan seterusnya. Kita ada 5 game lagi untuk grup untuk Padang B untuk U12. Lepas tu kita akan buat kiraan pasukan manakah yang layak untuk pusingan kalah mati, iaitu pusingan perlawanan sikit akhir. Maksudnya pada akhir dan Bola. Buat lagi, jangan buat lagi. Out dia je out. Cepat. Aduh. I try. Siapa try? Amat go mah. Amat go mah. Amat go. Go. Jangan banyak. Seri Permata Todak Western United harap siap sedia untuk Amat balik. Michelle. Cepat. Selepas tu Soccer S akan mula dengan Syahin. KSFC di Padang A. Boleh siap sedia untuk Padang B U10. Tak ada apa dah. Sungai Buloh Reyes Atletico S akan mula dengan Titan Strikers di Padang B. Ain nak habis Ain. Tidak gol. Paitan go. Zarif. Nak shoot Zarif. Masuk habis. Jaga orang. Akif. Belakang sana. Cepat San. Zarif minta Zarif. Ain seminit. Cepat San. Cepat aku Akif. Aduh. Kuat Akif.
Amar bola dulu, Amar. Bola dulu. Clear, Kev. Ha. Bola, bola. Ma, minta bola, Ma. Minta bola, Ma. Minta bola dekat sikit. Minta bola. Bisa minta bola, Ma. Oh.